tu hanya kita je Azrin. Kau nampak tak? Ni yang seronok kita awal-awal pagi bertolak keluar. Okay, kita tadi bertolak daripada Kota Tinggi. Boleh buat kita. Daripada pukul 7 pagi kita bertolak. So kita sampai kat sini lebih kurang dalam 9 pagi, 2 jam perjalanan. Oh, memang cantik. Subhanallah. Okay, sekarang jam 9.08 pagi. Hari ni berapa hari bulan yang? 25 25. Kalau ikutkan hari ni 25 hari bulan 5, cuti Johor pasal Johor menang Piala Malaysia. Jadi kerajaan negeri Johor bagi cuti. So ni adalah view dekat kawasan Penyambung. Tengok, kalau kita perasan, nampak tak ada bot? Okay, selesai kita berada dekat Sea View Penyambung. Next kita menuju ke pantai berdekatan. Dekat sini dia ada namanya Pantai Pasir Lanun. Kawasan Pantai Pasir Lanun ni boleh ada tempat mandi pantai awam, ada campsite dan juga ada chalet. So kita akan tunjukkan view dekat Pantai Pasir Lanun. Okey, selepas kita mandi dekat Pantai Pasir Lanun, kita bergerak pergi ke Endau Beach Resort. Endau Beach Resort ni, untuk pengetahuan, ini adalah tempat resort baru yang di-upgrade, dimolishkan kata semua bangunan-bangunan lama dan dia baru naikkan bangunan baru. Boleh jalan? So kita tengok view dekat Endau Beach Resort untuk version yang baru ni. Pukul 7 lah, pukul 7 mantap. Turun ni. Jatuh pula. Okay, kita dah sampai dekat Endau Beach Resort. Bilik kita tak berapa tadi? EBR 10. Mantap, Pak Abu. EBR 10 mana? Tu abang rasa yang ujung sekali tu, yang ada kursi tu. EBR 11, EBR 10. Oh, mantap lah. Betul, EBR 10. Mantap. Nah, sini. Wah, besar, puas hati. Okey, nampak? Kita ada 2 katil. Jadi siapa kan kena tidur bawah? Fikirkan secara logika. Aduh. Okey, inilah bilik kita. Alhamdulillah ada peti ais, TV, ada sofa kecil, lepas tu ada bilik air, lepas tu ada iron. So bilik ni boleh lah kau nak, orang kata macam kita orang ada 4 dewasa, 2 kanak-kanak. So ada bawa Toto, jadi boleh lah tidur sini 6 orang, 8 orang boleh. Bilik ni besar. Okey,
kita berjalan-jalan dekat Endau Beach Resort. Nak menuju ke apa tu? Penyambung. Jeti Penyambung. Sini pun dia boleh ada boat bawa pergi ke pulau-pulau. Tapi itulah. Jom. Tak explore lagi dia punya boat. Dia ke bola ke mana. Mega banyak tu naik boat dia tu. Ke jom lah kita sebab sini dah nak tutup. Kita tengok apa yang ada. Kita tengok apa yang ada. Darat je. Darat. Ada kereta gitu. Nak? Nak ke? Ya? Nak bungkus tak boleh tak? Otak-otak, sata. Oh, sata. Sata pun ada. Network connection failed. Ni ada udang ni. Bungkus je lah. Satu bekas berapa tak? RM2 ada 2 bekas ni kan? Potongan. Apa dia? Tak. Kat sana kita dah ni. Apa? Oh, dah air. Apa tak? Ada. Ni ada baju. Dah ini. Letak je semua sekali. Bayar sekali. Jangan dua ya. Ya, udangnya 2. Tak, ketamnya banyak isi tak ni tak? Banyak isi lah. Boleh? 5. Okey, kita menuju ke Jeti Penyambung. Jeti ni kita belum survey lagi dia nak pergi ke mana. Tapi nampak macam banyak banyak Jalan je lah. juga destinasi kita boleh pergi daripada Jeti Penyambung ni. Kenapa dia tak pernah? Dari jepun. Tak pernah tengok orang. Fine. Laluan kenderaan bermotor. Oh, laluan pejalan kaki. Oh, aku baru nak lalu sini. Ambil gambar. Mana? Kelong tadi Oh, kita nampak. Oh, situ Kelong Kelong tu apa? Kelong tu adalah rumah, kita panggil dia rumah atas laut. Kelong. Tu kan? Yang tu. Mana? Yang warna coklat tu. Kau nampak warna hitam tu. Kan dulu abang kerja kan Sibu Island Resort. So kalau bawa pelanggan yang nak pergi Kelong tu lah, kita bawa. Penumpang. Adik, jangan pergi situ, Dek.